Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Ada 3 je boleh kan? Boleh. Zaman kanak-kanak cikgu dulu belum ada media sosial dan telefon pintar kan? Ya, betul. Mesti berbeza sambutan Hari Merdeka dahulu dengan sekarang. Ya, sangat beza. Boleh tak cikgu kongsikan perbezaannya dan apa kenangan yang paling cikgu tak boleh lupa semasa sambutan Hari Kemerdekaan itu? Okey, kalau beza dulu, dulu masa merdeka cikgu ada permainan tradisional. Contohnya macam galah panjang, congkak. Cuma sekarang galah panjang ni kurang lah, tapi congkak masih kita mainkan. Okey, seterusnya banyaklah kenangan cikgu, antaranya cikgu dulu antara yang suka join semua pertandingan. Seperti sajak. Kalau yang cikgu ingat kenangan mana cikgu pernah mendapat johan dalam sajak. Okay. Hebat ni guys cikgu Najihan ni. Cikgu sejarah saya. Cikgu ada tak mempunyai tokoh atau individu tertentu seperti ahli keluarga, guru, rakan atau negarawan yang banyak menginspirasikan cikgu dan cintakan tanah air kita? Antara tokoh yang cikgu ingat sampai sekarang ialah cikgu sejarah cikgu sendirilah. Cikgu di sekolah menengah yang mana membuatkan cikgu suka sangat belajar sejarah. Sebab dia suka bercerita. Cara bercerita membuatkan kita masuk kat dunia itu sendiri. Menarik. Pada pandangan cikgu, apakah cabaran utama dalam menyemai semangat patriotik di kalangan murid di zaman TikTok, Instagram dan Twitter, dan bagaimana cabaran itu boleh diatasi? Okey, kalau kita tengok zaman sekarang ni murid lebih suka kepada hiburan. Jadi untuk sejarah dia rasa sejarah tu bosan. Jadi susahlah juga kita nak terapkan semangat patriotik tu sendiri. Jadi cara cikgu atasi, mungkin cikgu boleh hasilkan satu video TikTok tentang menyemai semangat patriotik tu sendiri. Itu je guys. Jangan lupa follow TikTok TV PSS Skip.